Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jeremy Cha. Okay kan, so sekarang ni video ni bukan video seram. So video kali ni aku nak buat vlog. Okay, so sekarang ni aku berada dekat KLIA. So kalau orang pergi dekat KLIA, confirm dia nak pergi luar negara lah. So sekarang ni aku nak keluar dari Malaysia dan aku nak pergi luar negara lah. So kalau korang nak tahu aku pergi mana, korang kena tengok dulu video ni, okey? Aku tak nak bagi tahu, aku nak rahsia. So sekarang ni pasport aku. So aku sampai sini pukul 3, sekarang ni pukul 3. So flight aku dalam pukul 7 kat maghrib macam tu. Jadi sekarang ni aku kena tunggulah sampai pukul 7 untuk aku naik flight. Sebab sekarang ni masih awal, dalam pukul 4 macam tu. Jadi kena tunggulah dekat sini. Okay kan, so sekarang ni aku berada dekat dalam kapal terbang. So sekarang ni aku berada dalam tandas. Okay, so sekarang jam pukul 10 lebih. Okay, nak sampai dekat Dubai dulu dalam 2 jam lebih. So aku akan sampai dekat Dubai dulu. Lepas tu rehat sekejap dekat Dubai, baru aku naik kapal terbang dari Dubai ke tempat yang aku nak pergi tu lah. Aku tak nak bagi tahu lagi. Jadi kalau korang nak tahu kan, sebenarnya ni lah kali pertama aku naik kapal terbang. Dia punya pening tu lain macam. Mula-mula aku dapat seat tepi tingkap. Lepas tu aku macam tukar dengan kawan aku, dengan member aku. Aku tak boleh go, aku rasa macam lemas sebab dia sempit sikit. Jadi aku tukar dekat tepi yang boleh lalu tengah-tengah tu. So ada ruang lah sikit.
guys, so sekarang ni aku berada dekat Transit Dubai. Okay, sekarang ni aku berhenti dekat Dubai. Kapal terbang tadi dari KL sampai Dubai. So sekarang ni dekat Dubai pukul 11 malam. So dekat Malaysia aku tak tahu sekarang ni pukul, maybe dalam pukul 2 atau 3 pagi. So sekarang ni aku nak bagi tahulah dekat korang yang sebenarnya aku nak pergi mana. So sekarang ni aku dah tak ada suara sebab penat. Sampai tak ada suara. Jadi sebenarnya aku nak pergi Manchester United. So Manchester United dekat United Kingdom. So aku akan pergi dekat sana dan aku nak tunjuk dekat korang suasana dekat sana macam mana, lawa ke tak lawa. Korang kena tengok video ni sampai habis. So di video kali ni aku akan buat vlog ke Manchester United guys. So aku sekarang ni dah excited gila sebab ni first time aku pergi sejauh ni dalam seumur hidup aku. Yang ni lah paling jauh. Jadi excited lah sikit. Jadi sekarang ni pukul 11 malam. Mungkin pukul 3 pagi aku akan naik kapal terbang untuk pergi ke Manchester United pula. So aku dari Malaysia transit ke Dubai. Dari Dubai pergi ke Manchester United. Sana untuk berentap lah ya. Di Old Trafford. Boleh? Yeah, let's go! Okay guys, so aku nak minta maaf. Okay, sebab sekarang ni baru aku sempat nak merakam. So sebenarnya aku nak bagi tahulah dekat korang yang aku dah sampai. Ke mana? Ke Manchester United lah. So sekarang ni aku seorang-seorang. So cuaca dia sangat-sangat sejuk, 20 darjah Celsius. Sangat-sangat sejuk. Memang sangat sejuk lah berbanding Malaysia je. So aku nak tunjuk dekat korang sesuatu. So memang gempak. Memang pertama kali lah hidup aku nampak depan mata macam ni. So guys, mari kita tengok sama-sama. 1, 2, 3, let's go. Yeah. So sekarang ni aku berada di depan Stadium Manchester United, iaitu Old Trafford. So siapa peminat Manchester United dekat sini boleh komen, okay. So korang dah sampai belum ke Manchester United ni? Jadi aku dah sampai. So di video kali ni korang tengok yang aku dah sampai. Ini kali kedua aku pergi luar negara. So alhamdulillah rezeki. So korang tengok. Lawa siut.
Jadi aku di depan stadium Manchester United ni bukan sekadar hanya di depan. Nanti kemungkinan esok aku akan masuk dalam stadium tu, aku akan main. Bukan main lagi, esok aku akan training dulu. Lusa baru aku main di atas padan keramat Old Trafford. Korang tak percaya, korang kena tengok video ni sampai habis. Aku tak tipu, aku tak sembang, aku tak tipulah. Aku akan betul-betul main di atas padan Manchester United. So aku macam excited gila sekarang ni. So guys, sekarang ni aku nak review dulu bilik hotel aku ni. So ni tandah dia. Cantik. Cantik. Cantik, nice. So ni kursi, apa tu, katil 2, katil queen, katil double. Sini TV. So aku nak tunjuk view dia. View dia gempak weh, lawa. Nice. So yang ni paling nice view dia. Betul-betul depan stadium Manchester United Old Trafford guys. Mana nak dapat weh, depan-depan betul-betul depan stadium ni. Macam mana? Inilah view hotel aku. So hotel ni nama dia Hotel Football lah. So contoh lah, maknanya kan Manchester United kan main Liga Inggeris kan. Contoh lah dia lawan dekat Old Trafford ni. So player-player yang lawan contoh lah Manchester City lawan Manchester United dekat sini. Mungkin dia orang tidur dekat sini lah. Betul-betul depan Manchester United ni. Sebab dia hotel football, hotel sukan. So budak-budak bola ke, budak-budak main sukan ke, mungkin dia tidur kat sini lah. Betul-betul depan Manchester United punya stadium. So dekat lah kan. Jadi guys, sekarang ni pukul dekat sini pukul 11.31 pagi. So dekat Malaysia dekat dalam pukul 6.31. So guys, aku baru je bangun tidur. Aku tidur dalam pukul 1 lebih. So sekarang ni pukul 4.30. Jadi dalam pukul 5.45 sampai pukul 6 kena pergi dekat makan. Kita nak makan. Aku dah lapar sangat ni. So aku dah rehat, dah tidur dari pukul 1 sampai 4.30. Semalam KL sampai Dubai, kena tunggu sampai dalam pukul 9 lebih. Lepas tu kena tunggu sampai pukul 3 baru naik flight untuk ke Manchester United. So dia punya penat tu. Gitu lah. Semua benda kena tunggu. Jadi nanti aku nak siap-siap dulu. Kita akan pergi makan pula. Let's go. Konsep dia mudah Bulan. Okey, untuk kita punya match lawan Indonesia ni, kita jangan susah. Kita gunakan satu konsep yang sangat mudah untuk menang. Kita ni kalau sebenarnya ramai coach tak tahu. Macam mana tu? Okey, dia cara dia mudah je. Kalau dia skor 2, kita skor 2. Okey, boleh. Boleh. Andai kata kita skor 1, jangan bagi dia skor. Okey, sekarang ni kita skor berapa? Okey. Awak nak skor berapa? Saya nak tahu, saya tanya. Okey. Rasa-rasa awak boleh skor tak? Saya mengikut takdir Tuhan lah. Kalau takdir saya skor lah. Okey. Jadi kalau ikut apa yang awak cakap, apa yang saya faham lah awak akan skor 2. InsyaAllah. Okey. Jadi so kalau rendah daripada 2 berapa? Kalau rendah daripada 2, kita kalah. Okey. Rendah daripada 2 berapa? 1-0 kan? Itu je yang kita boleh bagi dia orang.
Jangan lebih. Kita kalah lah, 1-0 bagi dia. Kan, kita dah skor 2. Okey. Diorang tu kita boleh bagi 0 atau 1 je. Jangan lebih. Okay, so itu saja. Planning dia macam tu Sebenarnya benda ni mudah. Kadang-kadang diorang yang buat rumit, nak kena pass, 1-2, crossing. Susah. Saya kurang jelas lah. Betul. Apa lagi awak tak faham? Saya macam awak nak main bola, aku nak main apa ni? Saya main bola. Okey. Apa yang awak tak Tapi faham? macam main nombor je. Main Ya, itu awak main bola, main bola. Yang nombor ni, Saya ada soalan. nombor ni untuk menang. Awak nak menang kan? Kita main nombor. Tuan, dia ada soalan. Okey. Kat tengah badan tu dia buat freestyle. Saya ada soalan ni. Adakah kami akan dapat lihat Abang Safi? Dis, are you ready, Dis? Let's go! Bukanlah minat sangat Elamu dah dapat Okey, Malaysia berpeluang untuk mendahului. Sekiranya Tengku Mi berjaya untuk menjawab kepada teka-teki ini. Ya. Silakan Di, 30 saat. Ikut sorang. Last round, 30 saat. Let's go. Duduk. Selaku bekas pemain kebangsaan ketua pasukan mewakili pelbagai kelab di Malaysia dan Indonesia. Safi Sari dah bersedia? Go! Yes! Malaysia dah bersedia? Let's go! Intan dah bersedia? Let's go, Intan! Okey, 30 saat. Let's go! Sekarang. Ya Allah, salah. Okay guys, so sekarang ni jam menunjukkan dekat sini pukul 12.30. So dekat Malaysia dalam pukul 7.32 pagi. Okay, so sekarang ni aku sorang-sorang lagi. Aktiviti pada hari esok, pagi tu aku akan berkumpul dekat depan Stadium Manchester United untuk apa tu, untuk Old Trafford Stadium Tower. So aku akan pergi tengok lah koleksi-koleksi Manchester United.
Kita akan tengok lah baju-baju Manchester United dan sebagainya lah, macam piala macam tu. eFootball 2 vs 2 console competition. Ni macam main game eFootball tapi dalam guna apa tu, PlayStation. Bukan dalam mobile ni, tapi dia PlayStation lah, lawan dengan Indonesia. So guys, sekarang ni pada pukul 9.30 pagi. Aku dah depan Manchester United. Korang tengok. So pemain Indonesia pun ada. Azam weh. Dia bola. Dia bola. Kau nak main dulu. What's up? Cannot. Yeah. Okay. Ngam. Yang India ada nanti tu. What's up guys? High Council. Kat sini kita bukan High Council. Kita Old Trafford Council. Kita sabar nak pair dengan kita. Nak tengok dia punya gelecek tu macam mana. Kita kena stay tune lah. You kena assist Aku assist juga. Tiba aku main tengah kan. Aku selalu main winger, so aku main tengah. Mungkin aku boleh swipe lah. Aku rasa aku nak represent someone lah. Aku rasa aku jadi post goals lah. Macam okey lah kan? Boleh. Kita try tengok game dia macam mana nanti. Cantik. Sebelah-sebelah kan, Mitchell besar sangat weh. Nanti bola sebelah. Di sini terus menjadi eko harimau sejati. Oh, 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 eko harimau sejati. Harimau Malaya.
Malaysia Bandung. Apa yang dah take? Kejap. Tak dapat bola, dapat kaki. Let's go. Oh, siap. Santai. Terkejut aku. Botak. Pangkor. Alright. Okay. Ayo cek kita angka. Okay. Barok. Bulat. Press. Oh. Fokus, pistol. Wow. Dia pasti kena angkat balik je. Aduh. Kanan. Happy. Biar. Salam. Tangan sejuk. Okey. Indonesia bisa. Baik. Saya umumkan Fikri Freestyle. Dan pasangannya adalah Menteri Bola. Dan lawannya adalah Kita freestyle itu lah. Kita try my best. Bisa. Nampak. Okey, untuk Malaysia, pencabarnya kalau dia ada Fikri Freestyle, kita ada Z. Dan pasangan Z Muhammad, sebab dia adalah seorang freestyler, kita bagi dia dengan referee kampung. Okey, boleh. Nama ni kau adalah referee. Yes. Kau village. Okey, saya bagi 1 minit. Tadi tu, dia sebenarnya senang kan? Dia susah. Dia susah.
Ref, susun balik. Susun pasal saya. Bagi ACL. Tadi ACL ni tu. Bojah. Kita pergi ke game yang ketiga. Saya nak perkenalkan pemain dari Malaysia. Jom bagi tepukan kepada Amar. Dan pasangannya untuk game ketiga adalah Akil Farhan. Amar. Salah Amar. Ini Amar Malaysia. Aku ganti. Kami di sini sejati. Sebagai Captain Marvel. Antara kedua pasukan yang paling lama berbakti di Old Trafford, Manchester United. Siapa? Beliau kita nak perkenalkan dan please welcome ladies and gentlemen. Not yet. Boleh dapatkan suara penyokong-penyokong Malaysia. Brian Robson. Indonesia legend. Atin. Yeah, you played against Thailand. Visa dia punya ni. Semua banget main. Ini nak player ni panjang ni. Dan perlu ingat ya. Captain kita. Buat ke manual setting. Flexer ganti. Manual bawah lagi. Bawah lagi. Okay, tekan tu. Okay, substitution. Okay, pergi. Okay, defend okay. Oh, ini legend, ini legend. Okay. Ini yang main pakai token. Turun. Satu siapa? Kemana tu? Enggak tahu cok ni. Salah tempat. Tunggu aja lah. Okay, Sawi. Masa apa? Tutup. Baik bang. Baik. Baik bang. Selain gerakan itu. Baik bang. Wantu. Kanan. Baik bang. Laju. Laju jangan tu. Nice. Oh tenang. Anthony. Wow, nice. Wow. Oh, dia turun. Ambil dapat pun. Boleh. Let's go. Let's go. Habis sikit. Habis. Hanya perlawanan pertunjukan sahaja. Thank you so much.
Atas mau? Atas mau? Bagi pelatih. Om pelatih. Okay. Oh. Gimana, Mi? Oh, udah Kacau mental. Mau panas di luar, mau panas di luar. Ya, ayo. Ya. Ayo, Mi. Oh boy, man. Yeah! Okay, last game. Saja. Lagi nak pressure. Kau. Iya, kalah gitu. Gata. Gong. Buat sumpah. Gata. Okey. Bula. Tak main game dah. Dah main dah. Siap. Okay. Yes. Okey. Relax je, peluh pun biasa lah. Jangan kacau. Relax je. Jangan slow sangat, passing tak boleh capai. Jangan melokang, jangan. Come on, Ganacho, come on. Mana aku? Kata-kata hari ini. Proses kita masih panjang. Jangan jadi pensi. Oh, salah. Jangan tumbang karena mulut seseorang. Asik. Donald Trafford besok pagi ya, dan inilah stadionnya. 3, 2, 1. Ini dia guys, Old Trafford. Going this way, guys. Along here. Take a seat for me. Guys, take a seat. The quicker we do this bit, then the quicker you get to take some photographs. All right. Let's go. Please. Yeah, just move up the row. That's it. Fill the rows up. Gotta. Let's take a seat. Oh my God, sit here. Okay. Fantastic. Okay. Oh, what do you think? Look good? Yes. Spectacular. Yeah? Spectacular. Yeah. Right then. Okay, so obviously. Aku dah sampai dekat stadium Old Trafford yang macam korang tengok tadi. Here. So esok aku akan main dekat atas padan Old Trafford ni, okey?
So kan, di belakang aku sekarang ni semua tentang Manchester United lah. So dia simpan semua trofi apa semua yang korang dah tengok dalam video tadi, dia simpan dekat sini. Nice. So kan, sekarang ni aku berada dekat sesuatu tempat. So kau nak tahu tempat apa? So jom ikut aku. Aku macam tak percaya aku pun boleh dapat sampai dekat sini. So mari kita tengok sama-sama. Let's go. Depan sikit. Aku ingatkan aku dapat sampai dekat Manchester United je weh. Tapi sebenarnya aku pun dapat sampai dekat Manchester City. Siapa fans Manchester City? Komen dekat bawah, okay? So sekarang ni aku dah beli barang-barang Manchester City untuk ayahku. Sebenarnya aku tak minat pun Manchester City, tapi aku dapat peluang untuk sampai dekat sini. Bukan semua orang dapat peluang macam ni So aku dah beli barang ni. Barang ni aku beli dekat ayahku lah. So ni lah depan stadium Manchester City. Let's go. So kan, sekarang ni aku baru je habis bersiap. Sekarang ni korang tengok aku pakai jersey ni, seluar 4 suku macam tu dengan bag. So aku akan pergi training dulu kat tingkat atas. Lepas tu baru Indonesia pula training. Aku nak pergi training dulu. Kita jumpa next. Okay. Aku exist banyak. Man, Yo, predict score esok. Skor esok, aku rasa kita akan skor, kita main berapa minit? 30, 10, 30. 30, 10, 30. Okay, kita akan skor 6, 7, 6, 7. So kita 7, 6, 7 siapa? diorang 6. Okay, Iman posisi apa? Saya akan bermain di defensive, midfield ataupun centre back. Okay. Mengikut pada mana-mana. Tapi saya yakin saya boleh skor esok. At least 1 lah. Predict score esok. Skor esok Ya. Skor esok aku punya prediction Malaysia akan menang 2-0. No goal for Indonesia. Let's go Malaysia. Okay, posisi akhir apa? Posisi akhir esok tengok pada Safi Salih dia nak letak akhir main mana. Tapi as a plan Akhir akan main right back Predict score esok. Okay, untuk prediction esok kita tak tahu lagi berapa kelebihan pasukan lawan. Kita punya kekuatan pun kita tak baru tahu sebab kita tim baru buat. So tapi kalau tengok preparation hari ni kita ada peluang. Cuma taktikal yang tepat boleh buatkan kita menang. Okay, so prediction besok Ralf predict akan ada satu keputusan dengan jaringan gol yang besar. So besok akan berakhir dengan pasukan Malaysia menang 5-3. Let's go guys. Posisi ref apa? Kalau betul main defend, tapi nak gaya masih dah kena main keeper ni. Ada keeper ni. Tapi tak apa, keeper pun tapi besok akan skor tanduk corner nanti. Okay, terbaik. Yes, kita adalah tim kita menang tadi. Predict score esok. Hang akan skor sebiji. Aku akan pas 1-2 biji. Safi Salih sebiji. So kita total
3-1 lah. 3-1. 3-1. Kita akan bagi Posisi satu. Pak Azad apa? Defensive striker. Boleh kan? Boleh. Okey, terbaik. Ya. Okay, kita partner korang ingat. Yeay. Kita champion. Predict score esok. Predict skor esok Malaysia menang 3-1. 3-1. 2 untuk Sandi, Jimmy 1. Posisi Mi apa? Left back. Baik, okey terbaik. Let's go. Esok Predict score esok. Predict score esok. Predict score 3-1 kot. 3-1. Syamnan? 3, Indonesia 1. Okey, posisi Syakman apa? Saya adalah wing kanan. Sus. Yeah. Predict score esok. Predict score esok InsyaAllah kita menang 2-1 atau 3-1. Posisi Azan apa? Kita bermula dengan back kiri dulu Standby. Mar, prediction esok. Besok InsyaAllah kita akan menang. Malaysia akan menang 3-1. 3-1 insyaAllah. Amar posisi apa? Saya besok midfield. Diberi kepercayaan oleh kapten kita Abang Sami Saleh untuk bermain di posisi tengah. Posisi kebiasaan saya adalah left wing. Followers saya tahu, yang kenal saya tahu, tetapi saya diberi kepercayaan untuk main first half, iaitu di posisi midfield. Sebab kata Abang Safi saya kena control game lah. So insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Okay, bersama Jamie kita. Prediction esok. 2-1. 2-1. Syamnan? Malaysia menang. Posisi pasti apa? Kita main di mana esok. Yang mana kita enjoy. Okey, baik. Mantap. Prediction esok. 2 oleh. Gol oleh. InsyaAllah. Okey. Tapi gol tak tahu lah. Sebab saya striker dan saya tak pernah main bola. So boot pun tak ada. Ni boot pinjam kawan. So kalau gol memang lah. Nice. Prediction esok. Prediction besok kita akan menjaringkan gol dengan jaringan akrobatik yang sangat menggegarkan stadium. Alright. So enjoy. Okay. Enjoy. 1, 2, 3. Malaysia! Hi guys, so sekarang ni dekat aku pukul 8.30 pagi. Jadi aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada orang-orang dekat Malaysia tu. Jadi hari ini adalah hari penentuan di mana Malaysia akan menentang Indonesia di Stadium Old Trafford. Ya, so kita orang akan main pukul 10 pagi nanti. Jadi yang mana nak tengok, korang boleh tengok live dekat Era, TikTok ataupun IG macam tu. Jadi doakan tim Malaysia menang, okay? So, let's go. Kamu ke tak saya? Oh guys, it's this way. God bless you. Officially, God bless you for Baik, siap. So guys, sekarang ni aku dah berada dekat home di sini. So player Manchester United kalau nak main, dia orang duduk kat sini dulu. So disebabkan aku menang main eFootball semalam, so kita orang boleh duduk dekat dalam ni lah. So ni jersey aku, nombor 9. So banyak lagi dekat sini. Yeah, let's go.
Kiper. Wow. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sejuk weh. Sejuk. Memang aku sejuk, aku tak pernah main bola sejuk ah. Ya. Ni. Guys, sekarang ni baru habis masa pertama. Sekarang ni Malaysia lead 4-2. So aku skor 1. So kita akan ada 45 minit lagi untuk habiskan separuh masa kedua. Okay bro, nice one bro. Nice one bro, nice keeper bro. Onana, Onana. Wrong position eh. Wrong position Onana. Real keeper. Wrong position eh. Keeper, he's the keeper. Yeah, he's the keeper. I want to score a goal. I cannot. Wow, nice. Then I save a goal. Yeah. Yes. Go game. Let's go Malaysia. Woo. Sorry, hey, you scored a penalty against me. I almost though. Right, good save. I almost. Good save. Yeah. Bro, thank you, bro. The best, man. Hey, referee. Half of my soul is in Bali.
Bukan jadi 10 aku. Nak main je. Mana main? Tak. Tu. Bang, masuk bang. Bang. Banyak tu bang main. Tuan-tuan dan puan, pemenang untuk perlawanan pada hari ini kepada tim Safi Salih from Malaysia. The legend Safi Salih. Kita ada Pak Azad. Yeah. Kita ada Azan Wei. Penjaring gol dari Terengganu, Dungun Terengganu. Menjaringkan gol di Old Trafford. Tepukan kepada Tengku Mi. The freestyler Zim Ahmad. Kita ada player berstoken merah, Sharpman. Kita ada player adik-beradik dia juga, The Iman Ali. Alright, thank you. Dipersilakan Akil Farhan. Kita ada budak Dungun, Jamie Cha. Cha. Ada Amar Makruf, Nahi Munkar. Pelatih Kayanda. Dan pengadil wasit curang, ada Nasib, referee kampung. Thanks man. Thank you very much. Alright, well done everyone, Champion!